Tolong hantarkan pelesam, rayu negara-negara kaya di Timur Tengah kepada Amerika Syarikat. Jawapan yang mereka terima, jangan hantar sebarang permohonan lagi. Pelesam mereka yang berharga 250 juta seunit telah habis, manakala radar berharga 203.3 bilion pula mudah ditembusi oleh dron berharga 265,000 Namun, Malaysia mengerahkan pesawat pengangkutnya dalam masa 3 hari sahaja. Syarat dengan senjata yang mampu menembak jatuh dron dengan kos ibarat harga seekor ayam panggang dan mencatat kadar kejayaan 96%. Sebuah negara yang berjaya melakukan apa yang Amerika Syarikat gagal capai selepas membelanjakan RM31.75 bilion dengan hanya menggunakan RM130 juta. Kisah yang bermula pada tahun 1983 ini akan kami dedahkan sekarang. Cuba anda bayangkan, di kawasan perumahan kita ada sebuah balai bomba yang besar dan gagah. Semua penduduk bergantung harap padanya. Jika ada kebakaran, satu panggilan telefon sudah memadai. Tetapi pada suatu hari, balai bomba itu membuat pengumuman, bekalan air kami telah habis, sila jangan hubungi kami lagi. Inilah situasi yang sedang berlaku di Timur Tengah sekarang. Pada 28 Februari 2026, perang meletus antara Republik Marak dan Amerika Syarikat. Republik Marak mula melancarkan serangan menggunakan dron kamikaze. Dron kamikaze ialah pesawat kecil tanpa juruterbang yang direka untuk menghentam dan meletupkan sasarannya. Kerana tidak memerlukan manusia, ia boleh dibina dengan kos yang sangat murah. Dron buatan Republik Marak ini dinamakan Lebah Merah. Bentuknya tidak lebih daripada bom bersayap. Harga seunitnya sekitar radu RM125,000, sama seperti harga kereta terpakai. Namun, untuk menembak jatuh dron berharga kereta terpakai ini, senjata yang perlu digunakan ialah peluru berpandu pemintas Patriot buatan Amerika. Pelesam pemintas adalah senjata pertahanan seperti perisai yang memintas dan memusnahkan peluru berpandu atau pesawat musuh di udara. Harga sebutir pelesam Patriot ini adalah sekitar 250 juta. Bayangkan, membelanjakan RM250 juta untuk menumpaskan sasaran bernilai RM125,000, perbezaan harga sebanyak 2,000 kali ganda. Ibaratnya, seekor lalat masuk ke dalam rumah anda, tetapi anda memanggil jentera bomba dan bukannya menggunakan pemukul lalat. Dengan wang untuk sekali panggilan bomba, anda boleh membeli berpuluh ribu pemukul lalat, tetapi anda tetap memanggil jentera bomba setiap kali. Dan ini bukan berlaku sekali sahaja. Republik Marak mampu menghasilkan dan melancarkan 400 unit dron ini setiap hari. Itu bersamaan dengan 17 unit sejam. Sebaik sahaja anda bangun pagi, ia datang. Ketika makan tengah hari, ia datang. Sebelum tidur pun ia datang. Walau sebanyak mana pun jentera bomba yang ada, ia tetap tidak mencukupi. Dalam masa 2 hari selepas perang bermula, Amerika Syarikat telah melancarkan peluru berpandu bernilai RM31.5 bilion ke udara. RM31.5 bilion itu jumlah yang sangat besar. Ia bersamaan dengan separuh bajet tahunan negeri Selangor dibakar di udara dalam masa 2 hari sahaja. Sebuah badan pemikir ketenteraan Amerika kemudian mengeluarkan analisis. Pada kadar ini, bekalan peluru berpandu akan habis sepenuhnya dalam masa 2 bulan. Senario di mana gudang senjata negara terkuat di dunia menjadi kosong kini menjadi kenyataan. Kemudian satu lagi insiden yang mengejutkan dunia berlaku. Radar THAA milik Amerika Syarikat yang ditempatkan di Timur Tengah telah ditembusi oleh dron Republik Marak. Radar THAA adalah sebuah mata gergasi yang mengawasi langit, mampu mengesan peluru berpandu dari jarak ratusan kilometer. Analisis imej satelit oleh CNN mengesahkan radar yang ditempatkan di Jordan telah musnah. Harga sebuah radar ini adalah sekitar RM3.3 bilion. Radar itu telah dibutakan oleh sekumpulan dron yang jauh lebih murah. Mata Amerika yang dipercayai kebal telah ditewaskan oleh sekumpulan lalat kecil. Di sinilah kisah yang lebih menakutkan bermula. Jika Amerika Syarikat pun berada dalam keadaan begini, apa pula nasib negara-negara yang selama ini bergantung padanya? UAE, Arab Saudi, Qatar, Bahrain. Selama berdekad-dekad, negara-negara ini membeli senjata Amerika dan tidur lena di bawah payung pertahanan udaranya. Mereka seolah-olah membina rumah di sebelah balai bomba yang besar dan hidup dengan tenang. Tetapi kini, api sedang marak. Mereka segera menelefon balai bomba. Jawapan yang diterima amat mengejutkan. Menurut laporan media Ukraine militarnya, Amerika Syarikat telah mengeluarkan arahan, jangan kemukakan sebarang permohonan bekalan baharu. Bukan sekadar tidak mahu menghantar peluru berpandu, tetapi mereka melarang permohonan itu sendiri dibuat. Sama seperti diberitahu, jangan telefon balai bomba.
Data analisis dalaman yang diperoleh Bloomberg lebih mengejutkan. Jika serangan dron Republik marak berterusan pada kadar semasa, stok peluru berpandu pemintas Patriot milik Qatar hanya akan bertahan selama 4 hari. 4 hari. Negara yang merupakan antara yang terkaya di dunia hanya mempunyai perisai yang mampu bertahan selama 4 hari. Ibaratnya, lauk di dalam peti sejuk anda hanya cukup untuk 4 hari, tetapi semua pasaraya telah ditutup. Mengapa jadi begini? Inilah strategi Republik marak. Seorang penganalisis kanan di Stimson Center AS menjelaskan, dari sudut pandangan Republik marak, perang geseran ini adalah pilihan taktikal yang sempurna. Dengan terus menghantar dron berharga $2,525,000, pihak lawan terpaksa terus menggunakan peluru berpandu berharga $2,550 juta. Satu pihak membelanjakan wang setara harga kereta terpakai, manakala satu pihak lagi membelanjakan wang setara harga sebuah pangsapuri mewah. Pelajar sekolah rendah pun tahu siapa yang akan kehabisan wang dahulu dan kilang dron Republik marak tidak akan berhenti. Larry Johnson, bekas penganalisis CIA, memberi amaran di CNN, anda mungkin boleh memusnahkan pelancar peluru berpandu Republik marak, tetapi anda tidak akan dapat mencari kilang dron mereka. Ia dibina di bawah tanah, di dalam gua-gua di pergunungan dan di dalam terowong-terowong yang berselirat. Walaupun permukaan tanah dibom hangus, kilang-kilang bawah tanah tetap utuh. Ini bermakna, selagi Republik marak tidak menyerah kalah, dron tidak akan berhenti datang. Balai bomba telah ditutup, air dalam jentera telah kering dan api masih belum padam. Dalam keadaan terdesak ini, negara-negara tersebut membuat satu panggilan serentak, bukan kepada Amerika Syarikat, tetapi kepada Malaysia. Financial Times melaporkan, Malaysia kini memegang kunci baharu kepada pertahanan udara Timur Tengah. Nikkei Asia turut menyiarkan artikel, masalah kos yang gagal diselesaikan oleh Amerika, senjata Malaysia mungkin jawapannya. Apa sebenarnya yang Malaysia ada? Mengapa mereka merayu kepada Malaysia untuk sesuatu yang gagal mereka perolehi daripada Amerika? Kerana Malaysia mempunyai pemukul lalat yang boleh menumpaskan dron yang sama, bukan dengan jentera bomba berharga jutaan ringgit, tetapi dengan kos hanya 200 unit. Tetapi sebelum bercerita tentang pemukul lalat ini, kita perlu bercerita tentang Amerika Syarikat terlebih dahulu. Kisah bagaimana Amerika Syarikat membazirkan RM31.5 bilion dan akhirnya menyerah kalah dalam usaha mencipta pemukul lalat mereka sendiri. Kisah ini membawa kita kembali ke tahun 1970-an, kemuncak Perang Dingin. Waktu itu, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet saling beradu kekuatan tanpa berperang secara langsung. Jet-jet pejuang Soviet mula melakukan satu taktik yang menyusahkan. Jika mereka terbang tinggi, mereka mudah ditembak jatuh dengan peluru berpandu, tetapi juruterbang Soviet lebih licik. Mereka terbang sangat rendah, hampir mencecah tanah, menyerang kereta kebal Amerika dan terus menghilangkan diri. Mereka terlalu rendah dan terlalu pantas, sehingga peluru berpandu tidak sempat bertindak balas. Biar saya berikan satu analogi. Apabila seekor lalat terbang laju di hadapan muka anda tidak boleh menangkapnya dengan tangan. Terlalu pantas dan terlalu dekat. Tetapi jika ada pemukul lalat, anda boleh menumpaskannya. Amerika Syarikat pun bertekad untuk mencipta pemukul lalat ini, sebuah mesin automatik yang mampu menembak jatuh pesawat musuh yang terbang rendah dengan menggunakan tembakan peluru. Dalam istilah teknikal, ia dipanggil meriam anti pesawat suapandu. Suapandu bermaksud ia boleh bergerak sendiri. Ia mempunyai roda seperti kereta kebal dan boleh meronda sambil mengawal ruang udara. Pada tahun 1977, projek pemukul lalat Amerika ini bermula. Syarikat Ford Aerospace ditugaskan untuk membangunkannya. Wang yang dilaburkan, sekitar RM175 bilion. Untuk memberi gambaran, bajet tahunan negeri Pulau Pinang adalah sekitar RM13 bilion. Amerika membelanjakan jumlah yang boleh menampung bajet Pulau Pinang selama lebih 20 tahun hanya untuk satu senjata. Nama senjata itu, Sarjan York, sempena nama seorang askar legenda Perang Dunia Pertama yang seorang diri menawan 132 tentera Jerman. Harapan yang diletakkan padanya sangat tinggi. Tugas mesin ini adalah, ia akan mencari pesawat musuh di udara secara automatik menggunakan radar, membidik secara automatik dan menembak secara automatik. Manusia hanya perlu menekan butang. Ia adalah kemuncak teknologi pada zaman itu. Sebanyak 65 unit telah dibina, tibalah masanya untuk ujian. Ogos 1985, di sebuah tapak ujian tembakan di AS. Berpuluh-puluh orang duduk di tempat penonton. Bahu mereka dipenuhi bintang mereka adalah jeneral-jeneral tentera Amerika. Maruah negara dipertaruhkan pada hari itu. Ujian awam pertama bagi meriam anti pesawat tercanggih yang dibangunkan selama bertahun-tahun dengan kos berbilion ringgit.
Tembakan bermula. Turret meriam mula berputar perlahan. Ia sepatutnya menjejaki dron sasaran di langit. Mata para jeneral mengikut pergerakan turret itu. Tetapi turret itu berhenti, bukan menghala ke langit. Ia menghala ke sebuah kipas angin yang diletakkan di sebelah tempat penonton. Radar telah tersilap menganggap putaran bilah kipas sebagai pesawat musuh. Di hadapan mata mereka sendiri, mesin berharga AM31.5 bilion itu menganggap kipas angin sebagai musuh. Tiada siapa yang mampu berkata apa-apa. Radar canggih Amerika pada masa itu setaraf dengan sensor parkir kereta hari ini yang kadang-kadang berbunyi kerana mengesan tiang lampu. Dan ini bukan berlaku sekali sahaja. Dalam ujian lain, ia pernah menjejaki kipas pengudaraan di dalam sebuah tandas. Senjata yang menggunakan teknologi termaju itu tidak dapat membezakan antara jet pejuang dan kipas tandas. Mesin berbilion ringgit itu tewas kepada kipas angin. Namun, projek itu diteruskan. Kenapa? Kerana terlalu banyak wang telah dilaburkan. Menghentikannya bermakna membakar RM31.5 bilion begitu sahaja. Baiki sedikit lagi, pasti akan berjaya, kata mereka. Dan projek itu berlarutan selama beberapa tahun lagi. Ini dipanggil perangkap kos hangus, sunk cost fallacy. Anda berada di restoran, makanan tidak sedap, tetapi kerana sayang akan wang yang telah dibayar, anda paksa diri untuk habiskan. Amerika Syarikat berada dalam situasi yang sama. Pada 27 Ogos 1984, Setiausaha Pertahanan AS ketika itu berdiri di hadapan wartawan dan berkata, senjata ini tidak setimpal dengan kosnya, hanya sebaris ayat. Dengan itu, projek tersebut ditamatkan. Wang yang telah dibelanjakan hangus begitu sahaja. 65 unit yang telah dibina dilupuskan menjadi besi buruk. The New York Times merumuskan insiden ini sebagai legenda ketidakcekapan ketenteraan. Ia tercatat sebagai salah satu kegagalan paling memalukan dalam sejarah pertahanan Amerika Syarikat. Mengapa ini penting? Kerana negara yang paling mahir membuat senjata di dunia, Amerika Syarikat, telah menghabiskan 31.5 bilion dan akhirnya menyerah kalah. Mencipta pemukul lalat yang mampu mencari dan menembak jatuh sasaran terbang rendah secara automatik bukanlah sesuatu yang boleh dicapai hanya dengan wang, bukan juga dengan teknologi. Gabungan wang dan teknologi pun masih belum mencukupi. Amerika sendiri telah gagal. Namun pada masa yang sama ketika Amerika sedang mengejar kipas angin, di seberang dunia, sekumpulan insan sedang tekun meneliti pelan di atas meja. Bajet yang mereka ada tidak sampai pun santibun 240 daripada bajet Amerika. Di mana? Di Cyberjaya, Malaysia. Tahun 1983, di sebuah bilik mesyuarat sempit di sudut bangunan Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan, Stride. Sekumpulan kira-kira 100 orang penyelidik berkumpul. Di atas meja, hanya ada sehelai pelan dan sehelai kertas bajet. Nombor yang tertera, RM130 juta. Itu sahaja yang mereka ada. Pada masa yang sama, di seberang lautan Pasifik, Amerika Syarikat sedang melaburkan 31.5 bilion. RM130 juta berbanding RM31.5 bilion. Perbezaannya ibarat Amerika sedang membina sebuah kondominium mewah di Mont Kiara, manakala kita hanya mempunyai wang untuk membina sebuah kabin pejabat di kawasan luar bandar. Pada tahun 1983, pendapatan per kapita negara kita belum pun mencecah $2,000 USD. Seluruh negara sedang mengikat perut. Namun, sekumpulan insan ini berkumpul dengan cita-cita untuk membina mesin yang akan melindungi ruang udara negara. Matlamatnya satu, mesin yang mengawasi langit secara automatik, membidik sasaran sebaik sahaja ia dikesan dan penembak hanya perlu menekan butang untuk melepaskan tembakan bertalu-talu. Mesin yang sama yang gagal dibina oleh Amerika dengan RM1.75 bilion. Cakap memang mudah, tetapi membuatnya adalah cerita lain. Pertama, mereka perlu membina radar sendiri. Radar menghantar gelombang radio untuk mengesan objek di udara. Radar Amerika telah tersilap menganggap kipas angin sebagai musuh. Kita tidak boleh mengulangi kesilapan itu. Mereka bentuk radar yang mampu membezakan antara langit dan darat dengan tepat menggunakan kepakaran tempatan. Komputer kawalan tembakan juga diperlukan. Otak yang mengira kelajuan, arah dan jarak musuh untuk memastikan peluru tiba tepat pada sasarannya. Hari ini komputer ada di mana-mana, tetapi pada zaman itu, sebuah komputer di makmal penyelidikan boleh memenuhi satu bilik. Ini juga perlu dibina dari awal. Untuk membeli satu komponen pun, mereka terpaksa merayu kepada negara-negara maju. Tolong jual komponen ini kepada kami. Jawapannya sentiasa sama. Untuk kegunaan apa? Jika mereka beritahu tujuannya, komponen itu tidak akan dijual. Jika tidak beritahu, mereka tidak boleh membelinya.
Negara-negara yang memiliki teknologi mengunci pintu mereka rapat-rapat. Mereka tidak akan menjualnya jika tahu ia akan digunakan untuk membina senjata. Jadi, tiada pilihan lain selain membina sendiri. Hari-hari para penyelidik pada masa itu sangat mencabar. Mereka masuk kerja seawal pagi. Bau patri dan minyak memenuhi udara di makmal sempit itu. Sepanjang hari mereka meneliti papan litar, membuat pengiraan, gagal dan mengira semula. Makan tengah hari hanyalah mi segera sejuk. Mereka tidak pulang walaupun malam menjelma. Satu panggilan ke rumah. Hari ini abang balik lewat. Itulah satu-satunya perbualan mereka dengan keluarga dalam sehari. Hari-hari seperti ini berlarutan. 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun berlalu. Tetapi satu tuah yang tidak disangka muncul. Pada tahun 1990, Kesatuan Soviet runtuh. Rusia yang mewarisi hutang Soviet kepada Malaysia sebanyak 1.47 bilion USD, jumlah yang sangat besar tidak mampu membayarnya kembali. Ekonomi mereka merudum. Lalu Rusia mencadangkan, kami akan bayar hutang dengan senjata dan teknologi. Inilah yang dikenali sebagai projek beruang perang. Ibarat anda memberi pinjam wang kepada kawan dan dia membayarnya kembali dengan sebuah peti harta karun yang berisi pelan teknologi rahsia. Kereta kebal, kenderaan perisai dan peluru berpandu anti pesawat tercanggih Rusia tiba di tanah air. Para penyelidik kita membuka setiap komponen satu persatu, dari skru hinggalah ke papan litar. Mereka seperti membuka sebuah peranti baharu tanpa buku manual dan cuba memahami fungsi setiap bahagian dengan sendiri. Mereka ibarat mencuba semangkuk sup dan cuba mencipta semula resipinya dengan meneka bahan-bahannya. Selepas memahami setiap inci teknologi itu, mereka mencipta resipi yang lebih baik. Teknologi inilah yang menjadi nadi kepada pembangunan senjata Malaysia di kemudian hari. Kereta kebal kembara, peluru berpandu Jempeter dan meriam anti pesawat yang kita bincangkan hari ini, semuanya berakar umbi dari sini. Pada tahun 1996, ia akhirnya siap selepas 13 tahun. Ia dinamakan K-30 Harimau Terbang. Bentuknya seperti kereta kebal dengan 2 laras meriam 30 mm di atas turretnya. Meriam ini seperti hos bomba yang menyemburkan peluru tanpa henti. Radar mengimbas langit, komputer mencari dan membidik musuh. Penembak hanya perlu menekan butang. Dalam satu saat, 20 butir peluru dilepaskan. Dalam sekelip mata anda, 20 butir peluru telah melesat. Dalam seminit, 1,200 butir. Pemukul lalat yang gagal dibina oleh Amerika dengan RM31.75 bilion. Kita berjaya menghasilkannya dengan hanya RM130 juta, 1,240 daripada bajet Amerika. Majalah ketenteraan terkemuka, Jane's Defence Weekly, memberi ulasan. Pembangunan meriam anti pesawat swapandu oleh Malaysia secara mandiri adalah satu pencapaian yang jarang dilihat di dunia barat. Pada tahun 1999, Harimau Terbang secara rasmi ditempatkan dalam Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Namun, selama bertahun-tahun selepas itu, ia dipandang rendah. Dalam zaman peluru berpandu, apa gunanya meriam? Ia dilabel sebagai senjata lapuk. Tiada siapa yang menghargainya. Para penyelidik yang bekerja siang dan malam untuk membangunkannya tidak pernah tahu. Para askar yang berlatih di dalam kenderaan yang panas membahang seperti ketuhar, hanya melakukan tugas mereka tanpa mengeluh. Satu hari nanti ia pasti akan diperlukan. Mereka percaya padanya. Mereka membersihkannya, menyelenggaranya dan berlatih dengannya. Itulah cara generasi bapa kita. Tetapi dunia berubah. Tiba-tiba dron muncul di medan perang. Senjata yang diejek lapuk dalam zaman peluru berpandu kini menjadi relevan semula. Peluru berpandu berharga 250 juta kini menjadi terlalu mahal dan lapuk untuk menentang dron berharga 225,000 rosong. Tembakan meriam yang murah dan pantas kembali menjadi jawapan. Senjata yang dipandang sepi selama puluhan tahun, tiba-tiba menjadi senjata yang paling diperlukan di dunia. Namun Harimau Terbang mempunyai satu kelemahan. Jarak tembakannya hanya 3 km. Ia seperti pasukan bola sepak yang hebat di bahagian pertahanan tetapi lemah di bahagian serangan. Musuh boleh menyerang dari luar jarak 3 km tanpa sebarang risiko. Para jurutera kita berfikir, membina senjata baharu dari awal akan memakan masa dan belanja yang besar. Tetapi Harimau Terbang sedia ada terlalu berharga untuk diabaikan. Rangka kenderaannya masih kukuh, radarnya berfungsi baik dan meriamnya sangat berkuasa. Ketika itulah, mereka terpandang sesuatu, peluru berpandu jarak dekat busur baru. Asalnya, ia adalah peluru berpandu kecil yang dilancarkan dari bahu oleh seorang askar. Jaraknya 7 km. Cukup sempurna untuk melindungi kawasan di luar jangkauan meriam Harimau Terbang. Idenya mudah. Pasangkan busur baru pada Harimau Terbang. Pada tahun 2015, ia ditempatkan dalam perkhidmatan dengan nama baharu, Harimau Terbang Hibrid.
Cara ia berfungsi adalah seperti ini. Seekor anjing pengawal pelesam busur baru diletakkan di luar pagar. Jika ada ancaman dari jarak 1 kilometer, anjing itu akan menyerang dahulu. Jika musuh berjaya melepasi anjing itu dan masuk ke halaman rumah, ia akan berdepan dengan pagar berduri meriam 30 mm. Dengan pertahanan 2 lapisan ini, ia amat sukar untuk ditembusi. Namun walau sehebat mana pun senjata, ia tidak akan dibeli jika tidak terbukti di medan perang sebenar. Keraguan adakah ia benar-benar berkesan hanya boleh dijawab melalui satu perkara, pertempuran sebenar. Dan pada Mac 2026, kad laporannya keluar. Bukan daripada harimau terbang hibrid, tetapi daripada senjata lain yang dicipta oleh tangan yang sama. Pada 5 Mac 2026, berita tergempar disiarkan, pelesam pemintas buatan Malaysia, Lembing Sakti 2, yang ditempatkan di UAE, mencatatkan kadar pemintasan 96% dalam pertempuran sebenar. 96%. Angka ini menggegarkan dunia. Lembing Sakti 2 adalah perisai yang memintas peluru berpandu musuh di udara. 96% ibarat mendapat 96 markah dalam peperiksaan SPM, bukan peperiksaan percubaan. Dalam perang sebenar, di mana-mana pelusuk dunia, ini adalah markah cemerlang. Kadar pemintasan Patriot AS adalah sekitar 70,80%. Lembing Sakti 2 mencapai 96%. Senjata Malaysia telah mengatasi kebanggaan Amerika. Tetapi ada satu perkara yang lebih menakjubkan. Lembing Sakti 2 yang mencapai 96% itu bukanlah unit yang dijual secara rasmi kepada UAE. UAE telah menandatangani kontrak untuk membeli sistem itu, tetapi penghantaran dijadualkan bermula pada Jun 2026. Jadi, unit yang digunakan dalam perang itu adalah unit milik tentera Malaysia yang dipinjamkan untuk tujuan latihan dan penyelidikan di iklim gurun. Ia adalah unit terpakai, tetapi ia beraksi lebih baik daripada unit baharu. Sebaik sahaja berita itu tersebar, 6 negara Timur Tengah serentak menghubungi Malaysia, Qatar, UAE, Jordan, Bahrain, Kuwait dan Arab Saudi. Kami akan bayar berapa sahaja. Berikan kami lebih banyak Lembing Sakti 2. Tetapi Lembing Sakti 2 bukanlah sesuatu yang boleh dihasilkan sepantas membuat telur goreng. Ia mengambil masa bertahun-tahun. Jadi UAE membuat panggilan kecemasan. Jika penghantaran sistem penuh mengambil masa, tolong hantarkan peluru berpandunya dahulu. Tolonglah. Dalam masa 3 hari, Malaysia bertindak. Sebuah pesawat pengangkut dihantar, membawa lebih 30 butir peluru berpandu Lembing Sakti 2. Malaysia menghantar unit yang sepatutnya untuk kegunaan tenteranya sendiri. Ini menunjukkan betapa percayanya negara-negara itu terhadap senjata ini. Dan pada 9 Mac 2020 sama, laporan eksklusif mendedahkan, negara-negara Timur Tengah kini meminta bantuan kecemasan untuk harimau terbang hibrid pula. Mengapa mereka begitu yakin dengan harimau terbang hibrid? Kerana syarikat yang membuat Lembing Sakti 2 konsorsium seperti DevTech dan Sapura adalah syarikat yang sama yang membina harimau terbang hibrid. Tangan yang sama, teknologi yang sama. Ibaratnya, jika seorang chef yang terkenal dengan masakannya yang lazat membuka restoran baharu, anda akan percaya makanannya pasti sedap walaupun belum pernah mencubanya. Apabila Lembing Sakti 2 mendapat 96 markah, mereka percaya harimau terbang hibrid buatan chef yang sama juga boleh dipercayai. Sekarang, mari kita bandingkan dengan Rusia. Ingat projek beruang perang? Rusia juga menggunakan teknologi yang sama untuk membina meriam anti pesawat mereka sendiri, yang dipanggil Pansir. Ia adalah senjata kebanggaan Rusia. Tetapi dalam perang Ukraine pada 2022, Pansir gagal teruk. Ia mudah dimusnahkan oleh dron buatan Turki. Mengapa? Radarnya tidak direka untuk mengesan sasaran kecil dan terbang rendah seperti dron. Bagaimana pula dengan harimau terbang hibrid? Radarnya sangat sensitif, mampu mengesan dron kecil dari jarak 17 km. Ia juga dilengkapi dengan kamera dan pengesan haba. Jika radar diganggu, ia masih boleh melihat menggunakan kamera atau haba. Ia mempunyai 3 pasang mata. Dron lebah merah milik Republik Mara agak besar, tetapi sasaran latihan untuk harimau terbang hibrid jauh lebih kecil, hanya seberat 3 kilogram. Menembak jatuh lebah merah dengan harimau terbang hibrid adalah ibarat menembak sasaran yang sangat mudah. Dan sekarang bahagian yang paling menakjubkan, harga. Sebutir peluru meriam harimau terbang hibrid berharga 200 dukom. Dengan 200 dukom, anda boleh membeli beberapa ekor ayam panggang. Menembak jatuh dron dengan kos ibarat harga ayam panggang. Pelesam busur baru pula berharga sekitar RM800,000 seunit. Nampak mahal bandingkan dengan pelesam Patriot berharga RM250 juta. Peluru meriamnya pula adalah 1,250,000 daripada harga Patriot. Untuk menembak jatuh dron yang sama,
Amerika membuang wang setara sebuah pangsapuri mewah, manakala Malaysia hanya membelanjakan wang setara harga beberapa ekor ayam. Dengan kos satu pelesam Patriot, harimau terbang hibrid boleh menembak 125 juta butir peluru, cukup untuk menumpaskan ribuan dron. Bagi negara yang hanya mempunyai bekalan peluru berpandu untuk 4 hari, angka ini amatlah menarik. Kini lihatlah gambaran yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang satu senjata. Malaysia sedang membina sebuah sistem pertahanan berlapis yang lengkap, sebuah bumbung pertahanan. Lapisan tertinggi, angkasa, sistem perisai langit setara THAG sedang dibangunkan. Lapisan tengah, di sinilah Lembing Sakti 2 beroperasi. Lapisan rendah, di sinilah harimau terbang hibrid dan penggantinya, harimau angkasa lebih canggih tetapi lebih murah berada. Pertahanan titik terdekat, senjata laser cahaya sakti yang mampu membakar dron dengan kos RM10 satu tembakan. Semuanya dibina oleh tangan anak watan dan Malaysia bukan sahaja mempunyai perisai tetapi juga penumbuk. Sistem pelancar roket berganda Jupiter telah pun dibeli oleh Arab Saudi dan UAE. Malah negara Eropah seperti Norway dan Poland memilih sistem Malaysia berbanding sistem Amerika dan Jerman kerana ia lebih berkuasa, lebih cepat dihantar dan lebih murah. Forbes menulis, senjata terhebat industri pertahanan Malaysia bukanlah prestasi, tetapi kepantasan. Dan kemuncaknya, sebuah syarikat pertahanan Malaysia kini sedang membina sebuah kilang di Amerika Syarikat untuk mengeluarkan bahan letupan pendorong untuk peluru meriam tentera AS. Jantung peluru meriam yang ditembak oleh askar Amerika dibuat oleh sebuah syarikat Malaysia. 70 tahun dahulu, kita adalah negara yang menerima bantuan senjata. Hari ini, kita membekalkan komponen penting kepada mereka. Dunia telah berubah. Berita ini tersebar luas. Di Reddit, sebuah kiriman bertajuk Lembing Sakti 2 Malaysia catat 96% kadar pemintasan di UAE dibanjiri komen. Lebih murah daripada Patriot AS, lebih dipercayai daripada buatan China. Ini adalah yang terbaik. Seorang lagi menulis, lihatlah Malaysia. Dari permulaan kecil syarikat seperti Sime Darby dan Petronas hingga Proton dan Pero 2 bersaing di peringkat global, kini industri pertahanan mereka pula melonjak naik. Di Jepun, ruangan komen Yahoo! Japan meletap. Senjata Malaysia murah, hebat dan penghantarannya pantas. Industri pertahanan Jepun bagaimana? Di China, seorang netizen menulis, peralatan pertahanan kami terbukti tidak berguna di beberapa negara. Sebaliknya, Malaysia memang hebat. Bayangkan jika 600 orang penyelidik di Cyberjaya 43 tahun dahulu yang makan mi segera sambil melukis pelan dapat membaca komen-komen ini. Pelan bernilai RM130 juta yang mereka lukis itu kini melindungi langit di Timur Tengah. Senjata yang pernah diejek sebagai besi buruk kini dirayu oleh 6 buah negara. Dunia sedang memerhati dan di sebalik nama Malaysia itu ada anda semua. Generasi ibu bapa kita yang bekerja keras, yang cukai mereka menjadi RM130 juta itu, yang menjadi pelan, yang menjadi harimau terbang, yang menjadi Lembing Sakti 2, yang menjadi seluruh sistem pertahanan negara. Inilah negara yang anda bina, inilah langit yang anda lindungi. Jika kisah ini menyentuh hati anda, sila tinggalkan komen. Malaysia boleh. Terima kasih.